Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Nahaya. Ya, cara ni kamera yang Hana beli dekat TikTok Shop. Okay? Harga dia waktu Hana beli ni RM68. Murah. Try, okay? Jom kita try. Nanti Hana letak. Oh, tak apa. Hana terus letak. Lawa tau. Dia macam ala-ala retro macam tu. Okay. Hai. Oh, inilah video hasil dia. So, macam mana korang rasa? Okay tak? Nanti Hana cuba lagi. Ada lagi satu tau. Kamera dia kecil and comel je. Tapi dia macam ala-ala retro juga tau. Dia macam hasil dia retro. I like retro. Kalau kau okay tak? Berbaloi tak? Ini Hana beli RM64. Silap. RM68 sahaja. Malam petang Hana pergi ikut suami Hana pergi memancing. So korang boleh tengok ya hasil dia macam ini. Hai. Rasa sampai sini je video Hana. Korang jangan lupa like and comment. Korang sekejap. Jangan lupa subscribe sekali. Please tolong subscribe sekali. Dan komen. Suka tak video macam ni? Ataupun korang suka video jenis travel ke? Okay, bye. Jumpa next video. Thank you korang tengok sampai habis. Bye.